Apa beza USN Hardcore WGH dan USN Blue Lab Whey? Okey, perbezaan yang paling ketara adalah dari segi kualiti. USN Blue Lab Whey ni dia 100% kualiti, 100% whey protein. Yang Hardcore WGH ni dia adalah whey protein concentrate dan ada campuran protein dan juga tribulose. So dari segi kualiti, yang Blue Lab Whey ni up sedikit berbanding dengan Hardcore WGH. Dan yang nombor 2, perbezaan yang ketara adalah dari segi sugar level. Blue Lab Whey ni sugar level dia rendah sikit berbanding dengan Hardcore WGH. So kalau korang yang jenis nak diet, nak control korang sugar level, yang ini saya suggest korang untuk ambil. Tapi kalau korang nak save sikit budget and korang tak nak pening-pening pasal creatine, nak ada campuran-campuran lain, korang boleh consume Hardcore WGH. So senang kata dua-dua ni pun okey, tapi ada target market sendiri, ikut korang punya goal, ikut korang punya matlamat dan juga objektif. Kalau korang okey, nak yang kualiti lebih sikit tapi bayar pun lebih sikit, korang boleh consume Blue Lab Whey. Tapi kalau korang tak nak pening kepala, dah ada campuran macam-macam, creatine minta ember kepala, korang boleh consume Hardcore WGH. So, mana nak dapatkan ni? Korang boleh dapatkan di mana-mana cawangan di suplemen.